Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Hari ni kita nak pergi ke mana? Ke NKE guys. So stay tune, kita jumpa kat sana. Kita tengok apa yang terjadi. Stay tune, bye. Assalamualaikum. Baby? Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum tu jangan lupa Like, komen, kakek di bawah. Okay, bye. Okay guys, sekarang kita sampai di sini. Hai. Makan. Okay, terima kasih. Baby punya dah sampai baby. Kita ada di sini. Inilah tempat favorite kita orang guys. Kongsi je. Okay, stay tune. Bye bye. You just stand. Guys, kita Abi dengan keluarga supaya datang kedai sini sebab masakan dia orang kena dengan tengkuk ke bawah kan. Ingat environment dia pun cantik. Alah buat konten masa makan. Dah ada kena tegur lah kita awak. Ada satu lagi sebab Abi datang sini, kita nak buat sesuatu konten seram. Sebab Abi dengar-dengar kawasan sini agak keras juga. Jadi stay tune. Okay, bye-bye. Bye. Yes, baru habis makan. Ni nasi kandar dengan nasi goreng, rice. Dengan habis sekali. Okay, selepas kita orang makan ni, kita orang akan pergi dekat tempat luas tu. Pergi di buka padang lah untuk bermain, untuk melepak macam tu lah. Tapi paling sedap makan nasi kandar ni. Licin guys. Sedap sumpah sedap tercakap tu. So stay tune guys. Kita orang akan pergi ke tempat tu yang selalu kita orang lepak, main. Baby selalu main bola kat situ. Dia bukan padang, tapi kawasan bangunan yang belum operasi sepenuhnya. Tapi kalau tengok kejap lagi. Sebelum tu kita orang pergi tempat agak scary juga lagi. Ini sangat keras. Atau keras dia tu macam mana. Stay tune guys. Okay, bye. Okay guys, sekarang ni adik abang kita berada di kawasan yang sangat gelap. Nami bukan Sebab baby, sebab dulu masa Abi duduk kerja kat area sini, kita pergi kat lift dia. Memang kat sini keras sikit guys. Kawan-kawan Abi ada duduk sini, ramai mengatakan kalau korang nampak lah, ni lift ada penampakan yang kita tak tahu. Jadi baby, jangan jauh sangat. Adik pakai mic, adik cakap lah. Yalah, saya akan mencari bedroom. Saya takut. Sana. Saya takut guys. Ikut saya nak pergi kat bedroom. Ini kita pergi basement dia, tempat parking kereta. Parking lah. Orang kata kat sini pun agak keras guys. Abi ikut ada orang cakap lah. Okay, kawasan ni Abi rahsiakan lah. Tapi kawasan dia Sockville. Rahsiakan tapi Sockville. Maaf lah kalau pandai cari sendiri kan. Untuk pegang korang boleh tengok kawasan ni sangat seram guys. Guys, bedroom guys. Ada bedroom. So Abi tak nak turun kat bawah, Abi tak berani. Sebab Abi bawa anak-anak kan. Jadinya inilah kawasan-kawasan yang selalu orang nampak. Dari sini sampai ke sana katanya nampak lembaga guys. Lembaga guys. Dia macam lembaga
Dia hitam dan dia panjang sikit dan dia melompat-lompat. Jom. Orang kata sebab ada orang meninggal kat situ. Ya. Lepas tu mayat dia tak ada orang jumpa. Seram guys. Abi pun dah rasa meremang dah sekarang ni. Abi tak nak lama-lama kat sini. Sebab agak sunyi. Jadi stay tune. Kita pergi tempat diorang punya riadah. Let's go. Bye-bye. Okay guys. Inilah tempat riadah diorang. Tempat main bola. Dan juga bola tampar. So Abi kalau malam Abi akan datang sini lah. Bukan selalu lah. Tapi adalah tempat kita orang main. Kadang-kadang Abi main badminton kat sini. Jadi begitulah masa Abi spend time dengan keluarga Abi, dengan anak-anak, isteri. So korang macam mana? Korang kalau ayah korang bawa korang pergi mana? Walhal hari ni hari Ahad, besok sekolah. Tapi inilah masa yang sesuai berasa sebab kalau pergi weekend Sabtu memang penuh lah tempat ni. So ya hari ni lah yang masa yang baik untuk Abi dengan anak-anak bermain. Stay tune guys, kita jumpa lagi. Bye bye. Okay, Abi nak try main Abi try main bola tampar. Try. Apa padam? Abi punya mak jatuh guys. Okay, Abi rasa setakat ni sajalah konten Abi untuk malam ni. Kita jumpa di next video akan datang. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih yang mana dah subscribe. Abi hangat ke? Abi sangat appreciate it. Sebab Abi dah sampai 300 subscribers. Tak banyak tapi alhamdulillah untuk terima kasih juga pada korang kan, yang mana yang dah subscribe tu. InsyaAllah korang komen je apa-apa, komen je apa-apa yang korang nak, bagi idea ke apa ke, just komen je. InsyaAllah kita akan tunaikan. Jadi kita jumpa di next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.